Orang Islam, kita kena sentiasa baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi bersabda, bacalah Quran. Kerana Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Syafaat ni pertolongan. Bagi orang yang baca dia. Quran akan tolong orang yang baca dia pada hari kiamat. Di saat tidak ada penolong, siapa dia boleh tolong kita? Adik-beradik kita, dia pun nak pada pertolongan juga. Sahabat kita, pemimpin kita, dia nak pada pertolongan juga. Jadi siapa dia nak kepada pertolongan, di antara yang boleh tolong kita di akhirat, Nabi sebut Al-Quran. Bila kita baca lah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baca satu huruf dapat satu kebajikan. Satu kebajikan dibalas 10. Dan Nabi sebut alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, 30 kebajikan dah. Dan kita orang Islam bukan setakat dituntut membaca Al-Quran, tapi kita naklah menjadikan Al-Quran sebagai dustur. Dustur ni mana undang-undang. Undang-undang pada kita orang Islam. Panduan kepada kita. Jadi golongan muttaqin ni walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang beriman, ia percaya, ia yakin bima unzila ilaika, dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran. Orang beriman, dia kena beriman dengan Al-Quran. Waktu ni nak wilapan kita kena atur sendiri. Biar atur lalu hari Jumaat, hari ilmu. Mula Tok Guru bersedah hari Jumaat, hari ilmu. Itu di antara hasrat Tok Guru ketika jadi Menteri Besar. Tok Guru guna kuasa tu untuk beri kemudahan kepada rakyat Kelantan ni. Hari Jumaat mengaji, hari Sabtu bersama keluarga. Jadi Tuhan beri pakat, guna pakat untuk cari akhirat. Tuhan beri kesihatan, guna kesihatan, cari akhirat. Tuhan bagi masa lapang, guna masa lapang, cari akhirat. Tuhan beri kaya, guna kekayaan, cari akhirat. Tuhan beri ilmu, guna ilmu untuk akhirat. Baru selamat kita.